Lepas tu riwayat daripada Atha bin Abi Rabah, katanya, pernah Ibnu Abbas berkata kepadaku, tak mahukah engkau, tak semu, aku nak tunjuk kamu seorang perempuan ahli syurga. Ada lagi, dia hidup lagi, tapi ahli syurga. Nak tengok? Saya pun kata Atha bin Abi Rabah ni, tentulah nak tengok juga lagu mana ni. Dia pun pergi. Dia kata, inilah perempuan yang hitam ni, perempuan hitam ni ahli syurga. Dia ni pernah pergi jumpa dengan Nabi SAW, dan dia kata dia ni mengalami gila babi. Kalau kita bahasa kita kasar sikit, kata gila babi, sawal. Usra'u sar tu mana penyakit gila babi. Kalau sawal tu lembut sikit, hak tula jelah, hak tula. Dan saya terdedah. Yang ni dengan sebab apabila mari serangan tu, jadi saya terdedah aurat. Minta doa lah kepada Allah untuk saya. Dia minta dengan Nabi SAW. Nabi SAW kata, kalau mu nak sabar, baik sabar, mu dapat syurga. Tapi kalau mu nak aku doa biar Allah sembuhkan kamu, aku boleh doa, aku akan doa kan. Perempuan tu pun kata, saya nak sabarlah kalau lagu tu. Dapat kau gila babi, jarang-jarang sekali dapat serangan tu rebah dah. Tapi tentu dah dapat syurga. Tentu dah dapat syurga. Mana cerdik dia tu. Satu tu kita nak sakit, nak selama mana sangat. Dan Nabi SAW kata gini, kira-kiranya kalau dia nak sembuh, Nabi doa sembuh. Sebab dia kata gitu tu, ketika tu Tuhan beri ke dia. Dia tahu boleh. Bukan semua juga, bukan semua. Bukan semua sahabat-sahabat tu dia doa selalu. Dah, biar siap kalau lagu tu. Tak payah doktor, tak payah gapon lah pada doa Nabi. Mana-mana demam, mana sakit, gapo pun panggil dia. Nah, tidak gitu. Sahabat-sahabat ni faham. Jadi hak ni Nabi SAW tak kata kepada semua orang lagu ni. Cumanya dia ni nak dapat syurga, itu cara. Menunjukkan orang-orang yang sakit berat, orang-orang yang menderita lagu-lagu ni, dia kalau dia sabar. Sebab dia kata syarat sabar tu, redha tu, besar kemungkinan, ada harapan besar lah kita kata dapat syurga. Sebab apa? Nabi sudah tunjuk dah contoh. Ni lagu ni. Hak tu pastilah, orang lain kita tak boleh kata dengan pasti. Cuma kita kata besarlah harapan, dia akan mendapat syurga. Jadi tak ada benda yang mengecewakan, yang menyedihkan, yang menyebabkan jadi kita berasa nak marah ke Tuhan, kau nak balah dengan tu. Tak ada. Bapanya orang lain hak lebih. Kalau lebih lah ni, kita tengok dalam dunia ni pun, dulu orang tu lebih, lepas tu dia kurang. Dulu orang tu kurang, lepas tu dia lebih. Jadi kurang lebih ni tukar-tukar. Kalau kita lebih kurang di sini, kalau lebih di tempat yang lebih lama, itu lebih bermakna. Kalau kurang di sini, lebih sana. Tapi kalau katakanlah sini lebih, sana kurang, pasti dah lagu tu. Tak sih lagu tu. Kalau orang mukmin sebenarnya diberi pilihan antara dunia dengan akhirat. Akhirat kamu pasti dapat syurga. Dunia kamu susah. Kamu tak ada nama, kamu tak ada harta, kamu sakit, kamu gapo, dia akan pilih hak tu lagi. Hak tu pengajarannya, nak ajarnya, nak tandanya. Hak tu. Jadi perempuan ni dia pilih hak sabar itu. Dia pun kata, tapi saya, tu dia minta, saya ni terdedah aurat. Doalah kepada Allah, semoga saya tidak lagi terdedah. Mana kalau kena serangan tu pun, kalau umur pun tidak jadi terdedah lah aurat tu. Nabi SAW pun doa. Memang lepas pada tu dia kena pun dia tidak terdedah. Itu cerita je. Sebab apabila tak khabar ni kan, dia boleh jadilah terbuka aurat gapo pun tak kira lah, depan siapa, mana-mana pun boleh berlaku. Hak lagu ni juga Allah susah. Susah. Kadang-kadang lambat sikit makan ubat, rebah tu boleh jadi kalau jatuh dalam air, tepi sungai tak mati. Di luar kawalan.
orang hak lagu ni, Tuhan uji dia. Kita hak tidak dapat lagu tu, kadang-kadang kita tidak serah sebab kita tidak mengalami benda tu. Setara mana nikmat segar ni. Sebab itulah pepatah Arab kata, nak tahu nikmat segar ni setara mana, sihat-sihat ni dia kata mahkota. Mahkota yang tidak diketahui nilainya kecuali oleh orang sakit. Orang sakit. Itu kesihatan itu setara mana. Kesihatan ialah satu mahkota yang tidak diketahui nilainya kecuali oleh orang yang sakit. Kira-kiranya siapakah al-mar'atus sauda ini? Dalam hadis ni dia sebut gitu je. Orangnya kita kata hitam, ini kira-kiranya tidak menarik lah, tapi ahli syurga. Mana ahli syurga ni boleh jadi macam-macam. Tidak kata mesti orang yang lebih dalam dunia. Orang hak kurang, penyakit sokmo, kena dapat serangan penyakit sokmo, dari segi rupa, kulit dia pun tidak menarik. Itu bukan penentu untuk seseorang tu jadi ahli syurga atau ahli neraka, bukan. Guduh setengah mana, sesak setengah mana, sakit setengah mana, boleh jadi dia jadi ahli syurga. Kalau segar pun tak ada jaminan dia akan dapat syurga. Tak ada jaminan. Siapa dia perempuan ini? Kalau kita tengok di dalam kitab-kitab, dia ada sebut namanya Su'airah. Su'airah. Setengah-setengah orang baca Sa'irah, tapi kalau Sa'irah tak molek. Ada je. Tak sebut lah. Nama tu tak kena dah tu. Nama tu tak kena dah tu. Kan neraka Sa'ir. Sa'ir ni mana berat lah. Jadi kalau Sa'irah tu perempuan, jadi nama tu tidak sesuai. Sebab tu penting juga masalah nama ni pun kena ambil kira juga. Tetapi yang betulnya dibaca Su'airah Al-Asadiyah. Dalam setengah-setengah kitabnya disebut gitu. Tapi dalam Sahih Bukhari ada juga hadis ni. Dia ada sebut juga nama, tapi nama dalam bentuk kunyah, bukan nama tepat. Tak ada sebut Su'airah tu, tak ada. Yang adanya kunyah dia ialah Ummu Zufar. Itu dalam Bukhari sebut. Itu lebih sahihnya Ummu Zufar. Itu nama dia. Kemudian ya Ibnu Abbas tu ajak anak murid dia Atha bin Abi Rabah pergi tengok. Mu nak tengok ahli syurga. Zahirnya ulama-ulama kata dia ni pakai tudung tapi boleh kena muka rupa dia. Daripada sinilah ulama-ulama kata salah satu dalilnya bahawa perempuan ini tidak wajib menutup muka. Sebab apa? Hak ni. Perempuan ni Ibnu Abbas kata mari nak tengok. Dia pun pergi tengok. Nampak kan rupa dia. Kalaulah tudung belakang nak tahu mana. Dia ni warna apa-apa. Comel kau hudud, tak nampak. Hak dia kata saya terdedah, bukan terdedah muka, terdedah aurat. Hak tu dia minta Nabi doa. Kalau muka tu memang kena, orang kena dia tu siapa. Tapi kalau dalam keadaan bertudung, tak akan kena. Tak akan kena. Jadi ini salah satu dalil yang menunjukkan perempuan tidak perlu tutup muka. Tutup kepala tu lain, tutup muka. Yang ni orang panggil pakai niqab. Niqab tu tidak wajib. Nak pakai tu boleh. Memang ada pendapat orang kata gitu, tapi kalau kita tengok banyak hadis, antaranya hak ni. Antaranya hak ni. Hak ni ana ambil dalam kitab Takmilah Fathul Mulhim, Syekh Taqi Osmani, dia tulis. Ni dia tulis. Zahiru hadzal hadis anna al-mar'a kanat safiratan wajhuha wa lam yunkir 'alayha Ibnu Abbas. Zahirnya hadis ni menunjukkan kata dia perempuan ni muka dia terdedah, muka dia tidak ditutup. Dan Ibnu Abbas tidak bantah, tidak tegur dia. Kalau tak leh, dia tegur lah. Kalau tutup muka tu mesti wajib, dia mesti kena tegur lah. Dia tidak tegur. Fafihi dalil, dalam ni ada dalil ala anna wajhal mar'ah laysa dakhilan fil hijab. Muka perempuan itu tidak termasuk dalam hijab yang perlu ditutup.
Dan inilah mengikut fiqh mazhab Hanafinya begitu. Dalam fiqh lain pun begitu juga. Kebanyakannya hak 4 mazhab, hak lebih masyhur, muka dan tapak tangan tidak aurat. Salah satunya hak ni. Padahal tempat dia tu mana orang perempuan pakai tudung muka, tapi dia ya. Hak ni hak betul. Kalau dalam mazhab Hanafi, nak pakai tu boleh, bukan tak boleh. Ada, memang ada pendapat tu, khilaf tu. Ya, siapa kata wajib pun ada. Jadi kita kena hormat juga hak tu. Kena hormat. Jangan teje pula, jangan kata pula. Tak saya pakai tak apa. Orang hak pakai tak apa juga. Tapi berdasarkan dalil-dalil dalam banyak hadis ni kita tengok sahabiyah tidak pakai tudung. Tidak pakai tudung muka. Jadi orang kenal dia ni siapa-siapa. Banyak kenal kita jumpa. Sebut nama orang ni, orang ni, orang ni. Kalau tudung tak kenal, tak boleh kenal mudah-mudah. Orang yang tak biasa lah. Kalau hak biasa pun keliru juga. Keliru juga. Kecuali hak biasa benda. Sepadik beradik, boleh lah dia cer. Tapi kalau orang hak tidak tak kenal, hak kebanyakannya begitu. Tapi isteri Nabi SAW memang wajib kepada mereka tudung semua. Itu memang ulama terima. Ini untuk umat tu termasuk sahabiat sendiri pun tidak wajib. Bahkan ia termasuk dalam harus lah. Termasuk dalam harus nak buka ke tak si buka ke, termasuk dalam harus. Kedua-duanya harus. Lepas tu kita masuk bab lain ni pula ni. Sekat itulah dulu malam ni, wallahu a'lam.